ちゃん、どうした？すみません師匠。ここにいちゃいけなかった。すべて片付きます。ごめんね師匠、ごめんね。本当に申し訳ございません。それは僕じゃないです。それは。ごめんね師匠、ごめんね。ごめんね。まずはこれを片付きます。そのままにしておけ。シャム、カルマさん、悪いが一人にしてくれないか。Cinta bukan satu makna, bukan semata untuk kawan. Dan percayalah, hati akan tenang, hidup aman damai. Teruskanlah berjuang. Oh, na 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 na. Kau tak payahlah diam sangat. Tengok kau serabut, aku lagi serabut lah. Mungkin inilah balasan orang selalu menipu. Alah, kau pecahkan satu je. Aku ni, tante aku kena halau. Tidak bawa jambatan agaknya malam ni. Tapi yang satu aku pecah tu lah yang tak ada ganti. Lagipun kalau aku tak pecahkan, mesti kau takkan pecahkan yang lain. Betul lah cakap orang, terjatuh di tipu tangga. Ish. Daripada kau berdrama macam ni, baik kau fikir macam mana nak settle. Tak berapa ribu semua tu. Kau cubalah cakap dengan bengkau. No! Nanti kita dua-dua kena buat kerja lah. Habis tu macam mana? Tunggu sini kejap. Ngah, sorry. Nanti adik ganti balik. Aku nak cakap dengan Shisho. Tolong aku translate. Saya minta maaf Hakiro Shisho. Shisho, karma sanga ayah marita itu. Saya tahu tembikar ini terlalu bermakna bagi Shisho. RM1,000,000 pun takkan boleh ganti. Tolong terima duit daripada saya sebagai tanda maaf. Mochiron, okane de keiketsu dekinai koto mo wakattemasu. Douka, kono okane wo owabi no shiroshi to shite ukettote kudasai. Dan tolong maafkan Syam. Ni bukan salah dia. Ni semua salah saya. それから私にもここを守る責任があるのにこんなミスを起こしました。申し訳ございません、師匠。Dekat Malaysia tengah kongsi facai ya? Ha? Yelah, kau bawa ampau. Tebal pula tu. Oh. Tu duit ampau kahwin kakak aku. Aku bawa. Nanti dah gaji aku bayarlah balik. Gali lubang, tutup lubang. Sah kau orang Malaysia. Anyways, aku gerak dulu. Aku ada next shoot. Bila Bianca punya tembikar dah siap, aku datang. Bagi aku masa untuk fikir sikit, okey? Macam mana nak settle? Jap.
Habis kerja translation kau macam mana? Ini nasib baik aku ada tau. Kalau Bianca tahu masak kau. Nantilah aku fikir. Aku banyak lagi masalah lah. Tak apalah, mana tahu aku jumpa mana-mana orang Malaysia yang lain nak tolong aku. Gerak lu. Jap. Orang Malaysia memang kau boleh jumpa. Tapi orang Malaysia yang boleh tahan dengan perangai gelabah kau tu, susah tau nak cari. Aku tolong kau lah kali ni. Kenapa pula? Si Syo pun bukan nak pandang muka aku sekarang. Baik aku ikut kau. Okey. So, apa plan? Hello. Kita lalu sini? Sini. Sila. Oh, this is nice. Gelap. Oh, jap. Ya. Why not kita tak ambil kat cubicle sana? Ni? Okay. Jom. Kejap. I tengok dulu baju you macam mana. Supaya pusing. Wow, ada... Kejap lagi kalau kita nak shoot kat sini boleh. Cuma I kena bawa sikit equipment. Okay, sure. Sudah ni. Alright. How do I look? Okay. Jom. Perfect. Sini ke bawah? Oh, okay. Sini. Hey. Karma, you in the shot. Oh, sorry. So, 1, 2, 3. Yang ni boleh buka ni. Okay. So, boom ni kejap lagi you akan pegang. Tapi you jangan masuk dalam frame. So, I ada headphone. Nanti I dengar. So, yang ini. Which one? Kena. Okay. See something? Something. Okay. Cun. So, I nak pergi set up kamera sekejap. Jangan pergi jauh-jauh Okay. Kau pakai ni. Tapi, alat ni boleh dengar je tau. Tak boleh cakap balik. Habis tu macam mana aku nak bagi tahu kau apa dia cakap? Lepas ni, aku akan call kau. Lepas tu kau translate dekat phone, kau cakap dengan aku. Lepas tu, aku cakap dekat chef tu. Bila chef tu reply balik, kau dengar balik pakai benda ni. Lepas tu kau translate dekat aku dekat phone. Lepas tu aku cakap balik dengan chef tu. Faham tak? Macam misi mustahil lah kau. Biar jahat, asal selamat. Alright, so sekarang ni I need you to sembang dengan chef sekejap sebab I nak tengok angle dan dengar audio. Karma, boleh pegang bom? Oh, okay. Sorry, I got this. Quiet, please. Sorry, aku lupa silent. Supaya tak pecah tembulang, kau tahu tak? Okay, ready? Chef Haruto, thank you so much for allowing us to record you and your restaurant. This is such an honor. Haruto シェフ、撮影を今日貸してくださりありがとうございます。とっても光栄です。日本語がお上手ですね。Okay, jom. Karma, you dalam shot. Keluar sikit. Sikit lagi. Lagi. Out. Alright, ready? And Bianca, anytime. Right. Atas. Okay. Bianca senyum. Camera rolling and action. So, Chef Haruto, how long have you been doing this work? Aku tak apa-apa dengar lah. Berapa lama dia jadi chef? Tanya dalam BM untuk apa? Haruto Sheo, Sheo ni natte nane ni narimasu ka? Haruto シェフ、シェフになって何になりますか20年になります。そして母がそれを美味しく料理してくれました。興味を持つきっかけになりました。
Clear dah. Yang aku dengar lebih daripada 20 tahun je. Lebih kurang 20 tahun. Banyak kot dia jawab tadi. Suruh chef tu ulang balik. Kau nak ulang dalam BM ke? Eh, you tengah cakap seorang ke apa ni? Tak ada apa-apa. Sorry. 何か他に 大丈夫ですか? Daijoubu dia suka? Itu bukan akulah. Gomen. いかがなさいますか？はい。お茶をお願いします。はい、お茶をお願いします。お茶ですね。かしこまりました。少々お待ちください。久美さん。 Karma. Ya. You cakap apa kat dia? What is going on? You bagi I 5 minit boleh tak? I nak pergi toilet. I tak tahan. Sorry. Seriously? Cepat sikit. Tak apa. Kita cut dulu. Okay. はい。それでは失礼いたします。ありがとうございます。 Hey, kau boleh fokus sikit tak? Dah pelayan tu datang, takkan aku nak buat tak tahu je. Ni rupanya plan korang. Plan kau lah, bukan plan aku. Apa ni? Hey, Syam, what a small world. What the hell is this? Tell me everything right now kalau you tak nak kena pecat. Okay, Bianca. Honestly, kerja translation ni sangat-sangat susah. Sebab I tak expect yang logat Saga ni lain daripada Jepun biasa. Logat Saga? Macam logat Kelantan kan lain daripada KL. Baca ni. Sekarang? Taklah minggu depan. Sekarang lah. Kenapa? Yang ditulis ni pun Jepun Kelantan ke? You liar. I'm calling my mom and you akan balik KL malam ni juga. I'm sorry, Bianca. I'm sorry. I betul-betul I ingat boleh buat kerja ni. Dan I perlukan kerja. Please jangan kau anti-KT. Please, Bianca. Jangan kau anti-KT. I buat apa-apa je. Why would I want a liar like you working for me? How can I trust you anymore? You can trust me. You can trust me. See, I tak bagi tahu pun dekat anti-KT pasal travel rahsia you. Are you threatening me? Tak. I takkan buat macam tu. Kalau I nak ugut you, baik I bagi tahu anti-KT pasal dia suruh I siasat. Apa you cakap? You better bagi tahu I apa mama I suruh you buat. Fine. I won't call mama. But I'm not done yet. I takkan call mama kalau you tell me exactly what is going on with my mother. Mama's calling. Hi, Ma. Hi, B. Is everything okay? Hello? Ma, mana Mama dapat PA macam Karma ni? Kenapa? You're not happy with her? No, Ma. I've never seen someone so efficient. Oh, that's good to hear. Wah, Bianca ni boleh tahan tarik drama Dia berapa banyak kali pula bawa watak mak tiri dari neraka, kau rasa? Good. Is Karma with you? Mama nak cakap dengan dia. Hello, Aunty. Karma, I dengar you lambat pergi airport semalam and almost missed your flight. Don't let it happen again. Faham? Kalau tak, potong gaji. Yes, Aunty. And about the thing that I asked, get it done and update me. Now spill. What the hell did my mom tell you to do?
Okey. Aunty Katie minta I jadi spy. Dia nak tahu you dengan Bob couple ke? Huh? What? I dengan Bianca? Apa you cakap dekat dia? Belum. I tak confirm lagi. Sebab kadang-kadang you dengan Bob macam couple tapi... Bob and I? Ew, no. You know what? I don't have time for this. Sham, would you be our new translator? Thanks. Let's go. You. Pandai-pandailah jadi manusia yang berguna kalau you tak nak kena tinggal tepi jalan. Let's go. Sham? Thank you tau. You really saved the day. Sorry Bianca, sorry. Tak muat pula. Sorry. No, for real. Kalau you ada masa, why not you join us for the rest of the trip? Bianca, you tahu kan I kerja full time dengan akhir susu. Sorry Bianca, sorry. Cepat lalu. You sangat responsible, kan? Some people should really learn responsibility from you. I seorang je sedih cukup lah. Karma, you rasa I need you ke? Sham。師匠。誤解しないでほしいんだが、お前はここを出た方がいい。師匠、お願いです。あんなことを起こして本当に申し訳ありません。何か私に出てくることはありませんか？私が言ってるのはね、2、3日ここを出てマレーシアの人たちと一緒に過ごしなさい。仕事から離れてしばらく休め。でもラジ、お前ここに来て一度も国に帰ってないじゃないか。そして今同胞の人たちがここにいる。彼らと一緒に過ごせ。それがお前には必要だ。師匠すみません。ここをクリーニングしてもいいですか？そのままにしておけ。今日はもういい。
Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, adik. Macam mana Jepun? Semua okey? Mak, kenapa semua benda adik buat semua hancur? Lepas satu, semua tak jadi. Barang cucu pecah, biar habis, biar kena pecah adik. Ini kebalasan sebab adik selalu tipu. Adik cuma nak kerja je sebab adik tak nak susahkan Mak. Hello? Karma? Ya, Mak. Semua okey je. Bianca pun baik je dengan adik. Adik happy kat sini. Alhamdulillah. Adik jaga diri ya kat sana tu. Jaga baik-baik. Ni, solat jangan tinggal. Ni satu lagi. Adik ada dapat tak duit kahwin dari bos Angah? Pasal duit tu. Duit tu ada dekat adik. Sorry. Oh, ya ke? Adik terambil waktu rushing kelang kabut nak pergi airport. Tak apalah ya. Janji tak hilang. Bos Angah bagi banyak tu. Itulah, dia kata dia nak buat duit honeymoon katanya. Oh, ya ke? Dia dengan Lana excited sangat nak pergi Sabah. Tapi itulah kan, nak kena tunggulah adik balik dulu Okey, Mak. Okeylah, Mak. Adik nak pergi mandi. Tadi satu hari keluar tak mandi lagi. Assalamualaikum. Salam. Kenapa sengit? I bagi cinematic sikit. I told you to keep it simple. Okay, look. Apa kata kalau kita discuss bila kita balik KL nanti? What's the rush? Lagi cepat kita siap, lagi cepat I can jual to TV stations and lagi cepat I can open my production company. Right, faham. Tapi kita macam kerja dah kan seharian ni. I nak do my own stuff pun macam tak ada masa. What stuff? What stuff? My short film. I kan nak kena submit, ada deadline. Bob, it's just a short film. This is a paying job and I am paying you. Betul? Yes, this is my job. And Bianca, I tak kisah pun nak kerja untuk you 24/7. Sumpah I tak kisah. It's just kadang-kadang I just need a break. You pilih je mana shot you nak. Nanti I settlekan. Where are you going? Sedut udara segar. Fine. Apa dia cakap ni? Bob, Buat apa kat sini? saja. Tak buat kamera ke? Boleh ambil gambar. I tak ada mood actually. Sayang kan? Datang jauh-jauh tak ada mood. Faham? Irashaimase. Hello? Tapi bukan I tak faham dia. I faham. I faham yang dia pentingkan production company dia. Tapi short film I pun penting bagi I. I nak jadi somebody, I nak orang pandang I.
You nak orang pandang you ke? You nak Bianca pandang you? You suka dia kan? Siapa je tak suka Bianca? Dia mengada-ngada ke, dimanding ke, marah-marah ke. Dia Bianca kan? Ni betul-betul suka ni. Sampai kentut pun bau wangi. Tapi sebenarnya dia okey tau. Dia sangat okey. Yelah, bila dia bengang dengan mak dia, dia stres. Kita lah kena tempias. Enggak ah. Mak dia scary. Nak sangat tahu pasal you dengan Bianca. Dia cuma nak yang terbaik untuk Bianca. Macam kita ni mana layak, kan? Bukan tak layak, okey. Mungkin belum layak. Susah sebenarnya jadi Bianca ni. Expectation mak dia tinggi sangat. Apa benda dia buat, dia kena bagi tahu mak dia. I faham sebenarnya. Tak nak hampakan family. Family you pressure you? Alung dengan Angah, I selalu marah. Semua benda I buat, semua tak betul. I cuma tak nak mak I pandang I macam tu. I tak nak dia fikir I ni anak yang tak menjadi. Taklah semua benda I buat, fail je. Karma, chill lah. Sekarang you masih kat sini kan? And I yakin you akan tahu apa nak buat. You'll figure it out. Where are you going? すみません。恐れ入れますが、一杯のカプチーノをください。部屋は505室です。ありがとうございます。Thanks, Syam. No worries. You dah kat sini 3 tahun kan? Actually, apa sebab dalam sini in the first place? Mula-mula I cuma nak travel je. Tak ada plan nak stay. Tapi bila I jumpa Kiroshi Show kat bengkel dia dan belajar pottery, I terminat pula. Apa yang buat you minat? I ni seorang pemarah. Lagi-lagi bila I duduk Malaysia dulu. Tapi pottery ni ada sesuatu yang buat I ketenangan. Bila you pegang tanah tu, rasa macam you balik ke tempat asal. Sebelum kenal semua kepahitan hidup. That's quite poetic. Apa yang buat you marah masa duduk kat Malaysia dulu? Arigato. Oh my god! I'm so sorry. You get clean the toilet. I can carikan you baju. I'm so sorry. Let me help you with that. It's okay. Accident je kan? No, please, I insist. Korang lapar tak? Sini grill seafood dia paling sedap. Oh, gentleman lah you ni. Karma, bawa beg makeup I. Itu pun kejap je. I pergi ambil sekarang. Freddy? Bateri habis. Are you serious? Dah lah, kita drive balik je. Gimana? Bianca! Bianca mana? Bintik hitam pudar, wajah 64% lebih cerah dalam 3 hari. Cubalah Safi Perfect White.
Jika kamu masih ragu kemana arah tuju hidupmu, pejam mata, lepaskan segala resah dalam dada. Jika kamu masih buntu dengan segala dugaan yang ada, kembalilah, semoga tenang akan terus bersama. Cinta bukan satu makna, bukan semata untuk kawan. Kita semua dilahirkan atas